Korang percaya tak? Dekat Selangor ni ada tempat yang dulu sebenarnya dasar laut, tapi sekarang ni dah jadi bukit, gua, gunung, semua ada. Sini, geng Geo nak story. Nama dia Gombak Hulu Langat Geopark. Geopark ni baru je dapat status Geopark kebangsaan pada tahun 2024, which is 2 tahun sebelum ni lah kan. Dan yang paling rare, dia ni wujud dalam kawasan bandar sekali dengan alam semula jadi. Nak pergi hiking boleh, nak belajar sejarah bumi pun boleh. Contoh paling famous iaitu Batu Cave. Batu kapur kat situ, umur dia dah lebih 400 juta tahun tau geng. Masa tu kawasan ni sebenarnya dalam laut. Lepas berjuta-juta tahun, bila bumi terangkat naik, dia jadilah Bukit Batu Kapur yang kita nampak hari ni. Kemudian ada Gombak Quartz Ridge yang dikatakan rabung kuarza terpanjang di dunia. Kempak baik. Dia ni jadi macam tu sebab dulu ada magma tolak masuk celah rekahan batu. Jadi bila sejuk, dia keras, jadi kuarza putih. Sebab kuarza ni kuat gila, dia tak mudah terakis. Itu yang nampak rabung panjang dari jauh. Kalau korang jenis kaki hiking pula, Gunung Nuang, confirm tahulah gunung tu sebenarnya batu granit hasil aktiviti magma yang lama dulu. Maknanya satu geopark ni ada sejarah laut purba, kesan magma dan proses bumi berjuta tahun. Tempat ni geng bukan setakat pot biasa-biasa atau healing, tapi dia juga boleh jadi tempat belajar pasal bumi, tarik pelancong, jaga alam dan bantu ekonomi lokal. Dan target utama nak jadi UNESCO Global Geopark. Mantap tak mantap? So, Gombak Hulu Langat ni geng bukan tanah biasa, tapi tanah kisah sejarah bumi yang berumur ratusan juta tahun dulu dan ianya di Malaysia. Dapat something?